Ladies and gentlemen, please welcome the wedding of Stand by. Wadi kita dah siap. Boleh dapatkan untuk merasai kru wadi kita, boleh dapatkan di pintu kemah wadi okey, nampaknya wadi kita datang, kita dah boleh. Tujuan suara 1-2, test mic 1-2. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan terhormat kepada semua yang hadir pada ini. Terima kasih kerana sudah datang beramai untuk beriakan lagi majlis hari ini. Dan kepada bapa pengantin kita, Cik Lan kita. Okey, dah makan ke belum? Kau jangan dapat menantu tak ingat nak makan. Okey. Lagunya jangan betulkan telinga anda. Nah, jawabkan. SC195 Asia Warna Orange
Saya ulang sekali lagi, SK Sajus dan Kuanti Asia Mawalawin sudah lekat ke hadap. Tegaan nak masuk lah. Cuba. Yo, Pukul 11.55 minit pagi. lebih kurang lah jam awak tu jam ikut tuan ke ikut jam dia. Ni ikut Mekah. 11.55 minit pagi. Kejap lagi kena masuk tengah hari. Okey, lebih kurang jam 5 minit lagi jam 12 tengah hari. Dan tak lupa juga saya terima kasih kepada temu kita yang baru sampai tak kira jauh dan dekat. Special punya. Wadi, selalunya Wadi orang India buat. Tapi ini orang Melayu pula. Ni Wadi Melayu nama dia. Hari ini dia boleh buat macam-macam lagi. Lagu tak kisah pun boleh buat. Okey apa? Bagaimanapun tidak hari saya akan buka soalan seterusnya. Abang dia dengar betul-betul soalan. Ini kalau ini kata-kata di tiga macam ni. Aku cuma nak kira bang ya. Untuk ada ni bawah 12 tahun. Siapa dapat jawab, dia datang ke abang yang tak ada rambut ni, ini cepat. Oh, tak ada rambut ni, cik lagi lah. Taklah tak ada bintang. Okey. Cepat. Ada yang bawah 12 tahun. Kalau pencuri jadi polis, polis jadi apa? Deras. Baik. Alamak, ada. Kau dengar hati kau satu hal. Ada. Nama. Dua hati tak? Dah tahu dulu. Polis jadi lagi. Salah adik. Salah. Nama. Tak nampak muka. Ainul. Nombor jawapan ingat. Adik, apa jawapan dia? Kalau pencuri jadi polis jadi apa? Polis jadi gambar lah, kau dah tahu? Aku tak tahu dia jawab. Kalau pencuri jadi polis jadi gamai. Ni ada. Adik, ada rumah buka. Tapi macam ada laptop, ada iPhone. Tadinya orang cakap tu buat lihat. Tadi dia kata bila makan pisang dia kata buang yang besar. Itu sakit perut. Itu nak makan. Saya nak makan. Hari ni kita buat nak kasi makan kulit buang apa? Mana belum ni? Selalunya kalau makan kulit buang isi buang tebiat kak. Tak ada orang jawab. Soalan aku yang begitu senang tadi. Kau dah cakap tadi kan? Dalam dan seekor binatang apa yang bulu kat kaki, mata kat kaki, telinga kat kaki, hidung kat kaki, mata kat kaki. Adik bawah 18 tahun. Ada tak? Ini nak kasih hadiah besar lagi. Ada laptop, ada hadiah iPhone 17 yang baru. 1.3. Alamak. Menantikan. Tapi kereta kecil dah sampai. Kereta dia dalam mata lori lagi. Lori lah. Atas Okey, saya wakil daripada tuan rumah. Ini mengucapkan terima kasih kepada semua adik-beradik, sahabat handai, jiran kawalan, saudara mara yang sudah kita ucapkan. Terima kasih. Yang semua yang hadir pada ini. Ada kenal saudara aku yang dulu kali tu. Kepada sama.
Tak rasa lagi. Pengantin baru. Dua aja, lain tak ada. Yang libat saya dulu Tuan lagi buat tanam Mamuk. Dia tukar lima saya. Saya tak marah kalau si apa Mamuk lima saya. Saya tak marah. Dia ingin, betul tak? Saya nak maki dia. Nah, lepas tu dia masuk ke balik, dia masuk ke dalam dia. Terus saya tamu. Lepas itu dah lama kan. Dia dah kuang ni saya masuk. Okey. Ada bagi satu soalan. Dia kata atuk dia bagi. Ni ada teka-teki. Ambil kau. Ambil kau. 3 dalam 1. 3 dalam 1. Ketiga tu ada. Bye-bye. Tu. Badi. Datuk Abdullah. Datuk. Mana dia? Kau janji nak kasih RM3,000 kan? Okey, Alhamdulillah, saya bagi pihak rumah mengucap terima kasih kepada tetamu kita yang dah makan, yang baru sampai dah makan tu. Berilah ruang tempat duduk untuk tetamu kita yang baru sampai. Jadi kita sama kan? Nampaknya ruang kawasan dia tak sempit. Kalau yang dah makan tu, kita berilah ruang untuk Ada yang lain untuk kita bersera. Terima kasih. Terima kasih kepada tetamu kita yang dapat beri sama. Panas habis ah? Sekali lagi Pak Rakyat apa lagi kita dah berucapkan kita lagi kita akan bagi sedekah tidak bahagia bagi seluruh satu remaja boleh menyambut dua. Okey, kapal dagang dari seberang Sarawak Muatan Kayu Meranti. Daripada Teluk Emas anda datang, kami dari Rupandan sedia menanti. Okey, terima kasih kerana sedia datang beramai-ramai untuk majlis hari ini. Terima kasih banyak. Kakak tu macam kenal ni dari Teluk Emas betul ni. Aku turut sepedak. Okey, nampaknya bila sahabat kita berpatut Berhenti nanti dulu. Ganti depan. Panas, kereta. Ini panas apa? Pelan-pelan. Keluarga daripada pihak pengantin perempuan, sila masuk dulu. Terima kasih. Sensor pada kita semua ni. Jom masuk, jemput. Masuk pada Assalamualaikum. Masuk. La ilaha illallah. Kembang aku dulu itik aku itik. Allahumma salli ala Muhammad. Ni bapak. Tak tahu. Oh, boleh.
Ini silakan. Tepih. Kau nak kenapa? Muhammad Haizi bin Maslam dan juga Nur Syafiqah Syarina binti Mahabalillah. Satukanlah hati mereka dalam ikatan perkahwinan yang engkau redai dan engkau berkati. Allahumma barik lahumma wa rumah tangga mereka sebuah rumah tangga yang dibina atas dasar kasih sayang, rahmat dan ketenangan. Kurniakanlah kepada mereka kebahagiaan, keharmonian serta kesabaran dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina zuriat yang soleh dan salihah. Ya Allah, berkatilah kehidupan mereka di dunia dan kurniakanlah kebahagiaan yang berkekalan di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lepas makan kita main satu lagu boleh? Okey, kita nak bagi adik kita seusah jantangan yang viral popular TikTok dalam 3 minit. Apa yang Abang punya suara ni. Dah bagi boleh. adik ada jalan apa ni? Ada ni boleh ni. Ini boleh ni hari ni berjumpa saja. Hai kau boleh dengan tinggal apa tu? Okey, ada video dulu, kalau kan datang lagi. Kalau boleh nak ni, boleh nak lagi. Okey. Kami akan dulu. Lepas tu cas ni kena cari priority kat rumah. Keluar ni dia. Jauh ni. Saya. Siapa buang buah tu? Kenapa dia tu? Kita akan masuk dia macam ni. Okey, kemudian tamu-tamu kita saya menyusun 10 jari di mana tetamu kita telah dapat makan dan selesai. Kita dah duduk dulu buat sekejap. Sekejap kita nak. Kita lagi kita buka. Ada macam-macam soalan kat sini. Siapa kita lagi? Sekejap lagi. Bila kita buka, kita datang awal. Ini masa ini dia cukup panas ni. Pasal jam tangan viral. Lebih semalam saya beli 400 lebih, tapi yang ada di tangan saya ni bawah 170 lebih, 60 lebih ni ada. Kejap lagi kalau anda nak jawab, anda beri cepat-cepat. Baru jadi pemenang.
Okey. Kalau saya pandangkan kiri dan kanan, nampaknya masih lama lagi, tapi tak apa. Kalau yang mana dah selesai dengan segala itu, berilah ruang untuk tetamu kita yang baru sampai. Dengan ini saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan masih lagi bersama kami di FM 104 Radio Pilihan Semua Generasi akan realize tahun 2004 nanti. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir di belakang ini. Okey, kejap. Betul. Okey, utamanya orang Muar sebentar lagi anda lihat di tangan saya ada satu besi ya. Saya akan buat silap mata untuk orang Muar. Tapi kalau anda nak cuba, saya ni ada sepasang besi. Tapi anda kena buka besi ni dalam masa 30 second. Tapi saya buka 2 second saja. Sampai saya tuan rumah 104 1. Bapak Landing dulu, Bapak Landing. 104 2. Bapak main dulu kan? Steam Iron, Steam Iron. 104 3. Ini apa? Suka kecil, betul. Saya ulang lagi. 104 1. Ada. 104. Abang kecil abang. 104 2. Ada. Boleh pakai baju. Lambat. Ada wakil, saya lagi wakil. Aduh, pakai ayam. Ada kita dapat sikit mahir. Ada putih. 103. Betul. Tengok. Maknya. Ini 5 kawasan pertama. Alah. Lemak-lemak. Masuk YouTube tu. YouTube. Pergi. Makcik dapat muda lah pada kau. Dah tak ada je. Tengok ni. Okey, alhamdulillah. Siti Nurhaliza, makcik. Soalan banyak ikan bang. Abang tadi buah kan. Tapi ni cerita pasal ikan. Banyak ikan. Abang punya ikan. Jawab teka-teki. Bila orang tanya ikan siapa ni? Apa nama ikan tu?
Dan saya dah bagi clue. Banyak ikan. Ikan apa yang akan kita bila bertanya. Apa ni? Kayu. Terima kasih. Setting kan? Nanti setting jam tu. Siapa ni? Tuan rumah. Terima kasih. Dan awak Mana cik jawapan orang? Jawapan orang. Mangga dengar soalan tu. Mangga dengar. Tadi dia tanya, apa ikan dia buat dia tak tahu lah. Okey, banyak ikan. Ikan apa daripada muncul, ekor, telur, sisik sampai lembut dia telur tadi. Ada ikan tu juga. Banyak ikan apa yang daripada muncul sampai telur. Apa nama ikan tu? Sampai sisik kita buka ikan. Ada gangguan dalam keadaan dia pulang. Kecilan tepung. Ikan. Betul. Macam mana awak cakap baulu ikan? Sebab baulu ada ikan tu dari sisik dalam baulu tu kan. Baulu dari telur. Tu dia ada sisik sikit, ada mata kan tu. Apa pula kita awak kita lain. Baulu dari telur. Banyak dari telur. Baulu dari telur. Nak buat baulu. Baulu pun kita lupa lagi pula. Ada baulu ada telur. Jadi apa kan? Kuih baulu lagi ikan. Dia kalau tak ada telur tak akan jadi tu. Tak jawab. ada tengok Google. Sempat tengok Google. Tak dapat apa ke? Jawab betul. Dari bagi ikan tu sekejap. Okey bang, kita salam juga Ada putih. Okey, alhamdulillah. Kosong. S1, 2, 3. Budi. Mana kain? Kain mana kain? Kain. Satu apa? 1, 2, 3. Terpeganjak ai. Ni. 1. Oh ya. Angga menang. 1, 2. Lagi mak bagi jawapan. Kosong. Kau cakap mana boleh je orang. Mana boleh je orang. 2, 0. Bagi. Mas Rayu ni Nombor seterusnya. Okey, yang saya tahu nombor ada 7 lagi ya. Nombor dia tapi ada 9. Mana ada yang nombor panggil tadi tak turun. Bermakna yang bertuah yang kemudian ni bertuah. Nombor ada 7 tapi hanya ada 9. Nombor seterusnya 101. Badan agak malam. Okey dah. Okey ya. Oh, dia ada wakil. Dia ada wakil. Seterusnya 116. 1161. Betul. Ya. Tapi naik.
dia. Sebabnya ada satu yang tak bernama. Saya nak cari yang sporting pula. Maaf sekali. Saya nampak. Nombor seterusnya. 112. Abang, 112. 1-1. Dah dekat. Memang ada tunggu dulu. Okey, ada yang keluar buku dulu. Okey, seterusnya. Abang itu berbudi tidak tahu hanya orang dia tidak tahu. Nombor seterusnya 1. Okey, alhamdulillah. Kita menuju dan sudah penuh hadiah. Okey, ada satu hadiah sebelum kita. Lagi. Oma. Tak salah ya. Okeylah, terima kasih banyak. Okey, alhamdulillah. Nama bermula-mula. Kita masih ada hadiah. Okey, sebenarnya tak betul. Saya akan tunjuk anda. Tengok kan? Betul. Saya nampak lah. Boleh. Jadi awak nak buka. So, buka Pak. Masuk Pak. Buka Pak. Ada dekat ni. Saya masuk Pak. Saya dulu. Kalau tak boleh, saya pulang buat. Awak ni. Ni. Okey, saya bagi buat apa buka. Lagi. Apa? Nampak kacang buka. Ular tu. Okey bang, selesai 30 second. Saya cukup abang suruh lagi. Lagi. Berapa kali nak tu? Dah. Apa nombor? Tak jemput. Okey, kita beri dua. Siti. Bila semangat, kita masih jualkan ni. Dengki. Jangan masuk pada dekat bila.
Adik, nyanyi sih. Nyanyi